Warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Nur Iman bin Muhammad Zaid. My metric number is 077216. So, in this video, I will show you the interview session with the farmer. So, in this video, I ask some question to the farmer about sulam. So, you guys, please watch this video. Manfaat yang anda peroleh selepas menonton video pendidikan tersebut. Dapat video itu tersebut bolehlah bagi saya untuk meneruskan tani ini. Manfaat ni setiap video ni saya boleh benda baru untuk belajar. Lepas tu orang kata untuk memudahkan lah setiap video ni. Apakah tindakan yang akan anda ambil dalam masa terdekat selepas menonton video pendidikan tersebut? Lepas tu, lepas abang dalam video tadi, apa yang abang akan buat dari segi abang nak tingkatkan abang punya kualiti padi ke apa abang buat lepas dalam video tadi? Abang jaga ke, abang jaga dulu ke, abang guna kaedah tadi ke macam ni? Abang akan guna tak? Tindakan memang guna cara tadi. Lepas tu kita akan buat baik pulih. Mulalah benda tu. So mana kata kalau boleh tu abang nak tingkatkan abang punya hasil padi lah. Nak tingkatkan hasil padi untuk tindakan ni lah. So abang kita akan buat terbaik lah. So abang akan guna kaedah adilahi ni. Kira guna kaedah tadi lah. Apakah pandangan anda terhadap program sulam? Mana kata apa abang punya pandangan? Pandangan program ni betul-betul bagus dengan terbaik. Lepas tu saya itu kan show lagi untuk ramai lagi akan datang untuk buat program sulam ni. Bagi abang dia ada macam dia punya impak macam kesan lah. Macam apa saya dapat, saya sebagai student abang rasa saya dapat tahu benda bagus atau tidak? Bagi Bagi saya. Bagi bagi program sulam ni memang bagus. Dia pun dapat nafaat data ni lah. So gapo abang rasa saya perlu buat lepas ni? Saya sebagai student ke, saya kena ajak ramai lagi ke, perlu ke saya ajak ramai lagi mari buat sini? Perlu lagi. Kalau boleh kat dalam sebulan tu boleh lagi. Dalam sebulan mari dalam 2 kali ke 3 kali dalam sebulan. Untuk memberi manfaat kepada student-student ni.